Pagi. Ada dapur kasih? Ya. Sebelum ni, tahun ni tak ada. Oh, ni tak ada dapur kasih? Tak ada. Habis kemalangan ni. Bulan 3. Baru Bulan 3. Bulan 3 Ni kasih sumbangan sikit lah. Terima kasih. Ni siapa you punya apa? Anak OKU. Awak ada 300 tu JKM. Pekra ada. Ya. Aku terapi light sana. Rapi lah. Tunggu saja saya hijau jalan lori cepat jalan. Belakang hantam. Lori besar tu. Lori besar, tanker panjang. Habis macam mana dengan dia? Dia ada bantu-bantu awak? Dia lah, dia ada cakap salah. Okey lah. Tak apalah, cepatlah sembuh. Berapa lama cikgu Dia doktor kata suruh? bulan 8 baru start boleh jalan sikit-sikit. Bulan 8 So now dah kurang lah. Ada sakit lagi tak? Ada. Kalau kita tak gerak, ada sakit lagi? Ada. Masih ada? Ada. Kalau duduk, baring? Baring pun sakit juga. Masih sakit? Bulan 3? Ni sudah 3 bulan. Dah 3 bulan. Ni siapa? Ni anak. Anak berapa umur dia? Ni 16. Belum sampai 16. 15 lah. Lepas 15. Dia cakap 16 baru dia boleh dapat JKM. Anak dia masih tingkatan apa tadi? Tingkatan 1. Tengokkan anak dia. Dia sekolah naik apa? Bas. Bas biasa? Bas sekolah. Bas sekolah siapa bayar? You bayar lah. Berapa satu bulan berapa? 50. Bayarkan bas dia. Sampai ni boleh kerja balik. Dah habis bayar? Rumah dah banyak. Dah pergi dengan makan je. Oh, rumah nasib baik rumah sudah habis bayar. Habis bayar. Ni siapa yang beritahu? Kami ni apa tu MIC. MIC? Berjaya Timbalan. Oh, timbalan dia? Kuil ni tu Masai. Oh, kuil. Di sana tu. Okey lah.